Ustaz akan adakan satu amalan, amalan yang belum pernah Ustaz keluar, dia dipanggilkan pedang syatid. Okey. Kalau sebut syatid dan semua, kalau masa Ustaz kecil-kecil dululah, masa kecil tahun 1974, 75, 76 dululah, masa kecil lah. Okey, masa tingkatan 1 dulu. Kita mencari-cari ilmu syatid. Ada yang panggil Saifi syatid, ada yang panggil Saifi membara, Saifi api, syatid meredam, macam-macam dah semua. Ataupun dia ni adalah ilmu pedang syatid ni merupakan salah satu pada cabang-cabang ilmu dipanggil ilmu senjata fakir. Kalau anda ada senjata fakir, macam Ustaz memiliki senjata fakir pada tahun 1974 lagi. 74 senjata fakir. Yang mana dulu kita ada senjata fakir berdarah, senjata fakir api, senjata fakir bawah lidah, macam-macam kita ada dulu tuan-tuan. Tapi sekarang ni Ustaz nak kongsi pada 1197 iaitu pedang syatid, yang mana amalan ni tuan-tuan kelebihannya banyak kelebihannya, lebih kurang sama macam pedang kita macam senjata fakir yang telah ada setengah amal. Kita boleh memusnahkan musuh, kita boleh memusnahkan siapa saja yang mengacau hidup kita, menyebabkan kita jadi susah, menyebabkan kita jadi sakit, apa semua kita boleh. Sama ada yang cara zahir ataupun cara ghaibiah dan semua yang kita boleh gunakan untuk melawan faktor-faktor atau unsur-unsur kejahatan ni, insya-Allah. Tapi macam mana pun tuan-tuan, walaupun bunyi-bunyi pedang syatid ataupun macam-macam lah, kita nak macam senjata fakir bawah lidah, senjata fakir api, senjata api membara, senjata api macam-macam lah tuan-tuan, tetapi ianya tidak boleh gunakan sewenang-wenangnya sebab ada syaratnya tuan semua, yang mana kita hanya boleh gunakan sewaktu terdesak saja. Ilmu ni sebab tu dia panggil pedang syatid ni, dia merupakan memang ketajamannya memang kuat dan semua. Kalau terkena memang musuh akan tumbang, musuh akan merana, musuh akan susah sampai bila dah terkena mereka akan datang jumpa kita, insya-Allah. Jadi kalau nak ilmu ni yang hebat tuan-tuan, okey, jumpa Ustaz pada 1197 dalam pedang syatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.